Dia tu suka awak. Okay, kita boleh tak satu game lagi and then another punishment lah kepada yang kalah. Apa dia pula punishment tu? Okay. Hmm. Guys, kamu mau apa? Nak Harry dengan siapa mana? Korang pergi komen dekat YT. Kat latest content YT. Apa tu? Arif Ifan punya content latest. Komen kat sebanyak banyak tau. Harry Aslah temenin. Komen. Apa yang Harry punya viewer bagi apa? Punishment? Swap DP. Hidup. Ni pun sama. Swap DP. Saya tengah tunggu juga ni yang selain daripada swap DP apa lagi yang boleh. Betul. Masak untuk Harry boleh. Cuma dalam masa terdekat ni taklah sebab Harry dekat Sabah. Kalau Harry dekat Selangor, malam ni juga saya masakkan dinner. Lengkap dinner, breakfast, lunch. Baiknya semua. Ni baju yang kita beli sama-sama hari tu ke? Saya suka baju ni, Selesa. Saya pun suka awak. Saya pun suka baju awak. Selain swap DP, letak love dekat nama kontak. Itu macam mana korang nak tahu? Macam mana korang nak tahu kita orang buat macam tu? Macam letak love dekat nama kontak tu. Macam mana korang nak tahu? Okay, jom kita main sambil fikir. Outsuit juga. Bayu nak tulis apa? Suka Bayu TikTok. Okay, siapa kalah dia kena post story. Post apa? Saya kalah. Bukan, post story gambar ke. Jadi kalau asal kalah, saya post gambar Harry. Kalau Harry kalah, Harry post gambar Aslah macam tu. Kita post gambar berdua. Boleh juga. Yang itu ke? Apa kalau letak nama Bayu yang menang? Orang kata setuju. Oh. Story guys Okay, spill contact name pun sama lah. Kita kasih sekali lah. Spill contact name dengan post story. Apakah kena buat dua benda itu? Okay. Boleh. Orang setuju. Okay. Tu. Tadi dah tu lah. Orang bagilah saya pula menang. Dia yang post gambar kat story. Jadi bagilah Aslah menang. Tapi kalau saya menang pun okey juga. Okey je. Caption sekali Caption lagi. Nak kena ada caption juga ke? Dekat story tu tulislah something. Kalau macam Harry lah kalah, biar Harry tulis something. Nak tengok Harry tulis apa kan. Saya pun tertanya-tanya juga apa Aslah akan tulis. Nak tahu juga apa Harry akan tulis. Kena tulis something dekat story. So bagilah Harry kalah. Nak tengok apa Harry tulis. Sweet ke tak? Saya pun nak tahu juga apa Aslah tulis dekat saya. Story IG ke TikTok?
IG better kan? Dia lebih, kalau IG dia nampak lebih ni, nampak lagi eksklusif. Nampak lagi apa? Eksklusif. Oh, nak yang eksklusif. Oh, orang buat IG. IG kan. Dua-dua. Satu je lah. IG, okay? 2 minit lagi. Ni comelnya. Senang dah. Guys, Asla yang mana? Tadi comel. Thank you korang. Saya pun nak juga. 1 minit lagi, 1 minit lagi. Saya takut. Wow, banyaknya hadiahmu. 3,000 sudah. Mau topi bear. Itulah topi bear tadi. Thank you korang. Sanggup kamu kasih kalah aku? Biar Harry yang post. Kita tengok apa ayat dia. Kamu kasih post ya kamu. Kamu kasih post. Bisa post. Itu bahasa Indon lah saya. Lah. Kamu bisa post. Kamu kasih. Kamu post je ah. Kamu post je. Post bila? Post bila? After this lah. After this. Jangan semua tidur lambat. Boleh tunggu. Semua orang cakap nak tidur lambat. Kau nak tunggu story. Tidur lambat? Nanti saya post lah. Apa nama IG Harry? Ada kat bio kan? Ada dekat bio saya. Kat bio dia. Harry Azrul. Sama je Harry Azrul punya TikTok, IG pun Harry Azrul juga. Macam kalah sudah aku ni. Yay! Harry yang post. Kelah. Terus 9, 8, 7. Tembak. Yay! Okay. So, kamu yang post, okay? Okay, saya tu. Yang pertama tadi apa denda dia? Tadi pertama tu. Thank you guys. Thank you so much. Yang pertama tadi apa denda dia? Pertama apa? Yang game first. Yang itu true or true. Okay, bagi saya true or true. Saya buat juga true or true. Tapi maksudnya tak apalah, saya buat dua-dua lah. Spill contact name. Spill contact name. Contact name. Contact name dengan post. Tu je dia jawab. Okay, contact name. Tak boleh tukar. Ya. Maksudnya nak spill tu kita sebut je kat sini ke ataupun kena screenshot? Saya cakap je lah. Oh, cakap je lah kan? Tunjuk. Dia cakap nak tunjuk. Macam mana nak tunjuk? Phone tengah live. SS. Kalau SS nak tunjuk bila? Green screen. Oh, okay. Sekejap ya, saya green screen. Green screen. Di tengah green screen kot. Lag tu. Dia tukar tu confirm. Tak tahu.
We don't know. Mungkin dia pergi WS screenshot. Okay, sudah? Ada orang cakap Harry pergi tukar. Taklah. Are you ready? Ready? Are you guys ready, guys? Tapi okey ke? Okey lah, okey je kan? Gambar lah okey je kan? Saya kasi tengok. Okay, bakal lah kau. Tapi tak special lah sebab gambar ni kan untuk Harry je. Only share with you. Apa nanti send gambar baru lagi. Okay, ready? Tada! Itu salah. AI Asla! Eja salah lah. Double S. Ya, saya tahu. A to the S, to the S, to the L, to the A, to the H. This one is only one S. Hampunkan. Korang expect apa baby sayang? Menghampakan. Memang itu yang saya save. Saya tak tipu. Saya jujur lah. AI Asla. Hampunkan. Bukan. Skill chat. Semua tukar lah. Skill chat pula dah. Boleh. Chat tak boleh. Dah kontak tu. Sudah. Sudahlah. Mana ada saya tukar? Memang dari dulu itu saya save. Dari mula-mula pertemuan kami. Mula pertemuan. Lepas ni kena tukar tau. Nak tukar apa? Tukar cinta hati. Tukar my love. My love? Post gambar berdua Asla. Yang kena post tu Harry. Harry kalah. Jangan lupa ayat sekali tau. Saya post.